Assalamualaikum dan apa khabar guys, kembali lagi bersama M Entertainment. Hari ni aku nak share dengan korang, aku nak buat video unboxing dan juga review item yang aku dapat daripada last weekend punya event. Event yang santai-santai, iaitu daripada Havoc Republic of Diecast, iaitu event Diecast Market yang berlangsung dekat Paradigm Mall, Petaling Jaya, selama 2 hari, 3 dan 4 hari Mei. And kat event ni dia memang memang mostly Hot Wheels, tapi ada je jual diecast yang brand-brand lain, tapi memang lebih daripada 60% adalah Hot Wheels. And kat situ pun ada yang jual custom diorama, macam ni. Aku dah beli custom diorama. And ada yang jual hand painting, gambar kereta, memang lawa guys. So memang nice lah kat situ. Ada personal collector. Ada tu seller tu dia jual collector Mini Cooper yang dia dah collect bertahun-tahun. So memang nice lah. Kadang yang ada yang aku tak pernah nampak pun, yang memang dah lama punya old casting punya Hot Wheels. And so memang nice lah. And then dia ada macam pertandingan juga, lumba Hot Wheels. Dia ada dia punya track. So memang nice lah. It's a fun event and percuma. So waktu tu memang ramai lah parents yang bawa anak-anak, nak bagi anak-anak join main Hot Wheels kan. So it's a fun event, lagi pun weekend kan. So item yang aku dapat ni, actually aku dapat daripada seller diorama yang aku daripada last year aku dah beli dengan brother ni. So mungkin korang dekat Facebook korang kenal kot, tapi aku akan share lah. So aku beli diorama ni daripada brother teman le. So nanti aku akan tag dekat description, so korang boleh follow dia punya Facebook. So last year pun memang aku dah beli. So kalau korang tengok aku punya video yang before this kan, ada yang parking 2 ketul kan. So itu adalah daripada diorama yang maker yang sama lah. And yang ni yang paling latest. Actually dia tinggal satu ni je, dia tak buat banyak pun. Dia kata dia, tak salah aku, dia buat dua pieces je. So ni dia. Aku memang lama dah sebenarnya cari parking lot yang macam ni, sebab satu, dia boleh letak banyak kereta, and yang kedua sesuai untuk aku buat video, cinematic and juga photoshoot. So aku memang dia mula dia simpan tau. Brother dia simpan, sebab dia kata yelah dia buat 2. So hari ni hari yang first day event tu dah ada orang beli. So dia simpan lah satu ni. Sebenarnya dia nak jual waktu MDX, tapi bila aku datang tadi dia tunjuk and aku terus belilah. Alright, so tak payahlah tunggu MDX kan. And ada banyak gak yang baru dia buat. Dia ada pelbagai size. Yang ni tak besar. Dia ada yang satu lagi tu dia jual yang 3 layer punya parking. Yang tu pun lawa guys. Seriously memang lawa. Dia boleh muat tak silap aku dalam 6 lebih kurang dalam almost 20 kereta lah dia parking lot dia. Dia macam mall punya parking lot, 3 tingkat. So yang tu memang itu yang paling besar lah yang dia bawa tadi. Yang ni yang kedua terbesar. And yang lain tu daripada pelbagai size. Ada yang paling kecil, kali ni dia ada bawa yang paling kecil, boleh muat satu kereta. Yang tu pun dia jual pun bagi aku sangat affordable lah, sebab yelah diorama yang dia buat ni adalah custom guys. And kalau korang tengok video aku buat aku unboxing dan juga review daripada Motor Helix tu pun aku ambil masa 3 jam guys, nak letak livery je and nak pasang-pasang susun-susun. So it's not easy actually nak buat diorama custom ni. Dia jual RM65 je guys. Yang box kecil tu boleh muat satu kereta. Memang cantik. Kalau korang nak bawa pergi photoshoot outdoor ke apa, sesuai sangat sebab kecil. And of course dia berlampu lah. And dia ada jual juga custom diorama yang macam parking yang open. Dia ada jual yang Akira Nakai punya bengkel.
100 lebih je guys. Okay, so quite, but for me lah, bagi aku it's reasonable price. Okay, dia tak melampau mahal. Kalau korang yang baru berkecimpung dalam hobi diecast ni, bagi aku memang just nice lah kalau korang nak start collect diorama juga. Sebab untuk korang letak kereta kan, korang tak bosan lah asyik letak kereta kosong macam ni kan. So korang memang nakkan diorama, dan Temanla adalah maker yang sesuai untuk korang belilah item-item dia. Okay, alright. Oh sorry, terlanggar kabel. Okay, so jom aku buka dulu ini plastik ni. And actually item ni waktu weekend tu memang dia keluar je kan. Actually dia dah few yang berminat, tapi sebabkan aku kenal dengan seller, so dia utamakan aku lah. So alhamdulillah lah, thank you lah. Okay, so kalau korang memang nak beli, then korang boleh carilah dekat Facebook, korang boleh follow je Temanla, and ataupun korang boleh pergi MDX. Okay, so dia ada buka booth ke MDX nanti. Okay, sekejap ni. And aku suka diorama yang jenis ada akrilik ni sebabnya senang, habuk dekat luar je. So aku punya kereta everything kat dalam semua taklah kena habuk. Even though aku duduk dalam bilik yang aircon, still habuk boleh tahan jugalah guys. Okay, so kalau jenis open punya diorama memang penat sikit lah nak lap-lap habuk tu. Korang tengok ni, aku baru buka pun dah ada habuk yang lekat. So that's why aku lagi suka yang diorama jenis tertutup macam ni. And entahlah, aku memang minat betul scene diorama parking lot macam ni. Okay, so korang tengok tu memang lawa guys. Okay, and dia berlampu guys, so dia boleh letak bateri. Yang ni dia pakai bateri AA. So jap, try on, dia switch kat sini. Itu dia guys, terang guys. Okay, dia lampu dia ada 4 tu. Okay, 1, 2, 3, 4. And dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So dia ada 11 parking, so boleh letak 11 kereta. Tapi belah middle dia tu luas je. Tengah-tengah ni luas je, so boleh je muat lagi banyak kereta, tak ada issue pun. Okay, memang nice lah. So aku nak buat video cinematic ke apa, memang cantik. And korang tengok detail yang dia buat ni, semua handmade dia buat lah. Okay, alright, sangat nice. Korang tengok lah. Okay, bagi aku sangat worth it lah harga yang aku dapat ni. Memang berbaloi. And of course lah, aku boleh letak banyak kereta kat dalam. Memang shock lah. Okay, sekejap aku try letak kereta-kereta lah, nak bagi korang nampak macam mana dia punya situasi kan. Okay, so stay tune kejap When I throw it up, start twerking like Okay guys, so aku dah letak dah kereta kan. So kita boleh tengok lah, memang nice guys. Seriously, lawa gila. Okay, so sorry lah, kamera aku punya gimbal tengah charging. Okay, tengok dalam tu, lawa guys. Seriously, memang lawa. Okay, so memang muat lah 11 kereta. Tapi dekat ruang di antara tengah-tengah ni pun boleh je letak kereta, tak ada issue pun. Okay, memang nice. Oh tengok tu, lawa guys. Seriously, memang lawa. Okay, kita tengok daripada T pula.
tengok tu guys. Merecik. Seriously merecik. Mungkin ada yang nak tengok Dimension Link. Just nice lah. Cuma nak susun kat belah dalam ni memang kena ni sikit lah. Korang kena berhati-hati. Sebab macam tangan aku besar. Tapi kalau once korang dah susun dalam tu, korang tengok lah, memang lawa guys. Dia punya detail tak kosong lah. Parking tak kosong. So, memang just nice lah. Alright, so yang ni yang satu layer punya parking. Kalau korang nak beli yang 3 tingkat tu pun sangatlah nice. Dia macam almari lah basically. Sama je, dia ada kelip gak. So korang punya dia diecast tak ada lah berhabuk kan. So memang just nice. For me, sejujurnya kalau korang tanya, bagi aku memang sangat worth it lah guys. Seriously sangat worth it. So macam aku cakap lah, memang bagi aku sangat worth it, sangat berbaloi. And aku memang dah lama dah juga sebenarnya cari diorama parking macam ni. So dia serve aku punya channel sesuai lah. Alright, kalau korang yang memang nak buat untuk photoshoot ke apa ke, memang sangat-sangat sesuai. And dia punya lampu pun so far memang terang gila. So korang kena just tengok bateri lah. Kalau bateri korang weak, mungkin dia akan affect dia punya lampu. Selain daripada tu, aku tengok memang just nice lah. Dia punya material semua memang firm lah. Alright, sebab dia ada tiang tengah. So and then korang akan letak kelip. Ada kelip tu korang boleh taruh. So memang firm lah, memang kuat lah diorama ni. Aku tak test berapa banyak kereta yang boleh aku letak. So yang ni just 11 kereta. Nantilah aku try letak lagi banyak. And aku nak susun sekali dengan aku punya figure apa semua, dengan item 3D printing yang aku ada saja, nak letak bagi nampak meriah kan. Nanti aku akan share photoshoot lah, buat gambar ke apa, aku akan upload dekat Instagram. So korang follow lah aku punya Instagram dan juga TikTok. Alright, kalau korang yang memang betul tak pernah ada diorama ke, or korang mencari diorama yang macam ni, korang macam aku cakap tadi, korang boleh follow dekat Facebook Teman Le. Korang boleh follow and stay tune lah, sebab dia memang rajin join event-event, buka booth. So korang boleh pergilah. Korang boleh beli terus direct dengan Teman Le. Harga memang bagi aku sangat worth it and taklah terlalu mahal. Banyak je maker diorama lain yang lagi mahal, tapi of course lah, kalau korang tengok kualiti diorama diorang pun memang gila detail dia punya. Dia bukan just custom je guys. So yang buatkan custom diorama ni mahal. Dia ada juga hand paint. So kalau mana yang diorama yang melibatkan banyak hand paint, memang confirm akan mahal. Sebab it's not easy guys. Benda ni dia bermain dengan skill, and then dia bermain dengan masa. Kalau kata korang nak jimat, nak buat sendiri, boleh. Memang banyak je bahan-bahan yang ada jual kat bookstore ataupun kedai-kedai hobi. Boleh je korang nak buat diorama korang sendiri. Tapi sama ada cantik tak cantik tu atas seni masing-masing lah. Macam aku memang buat apa aku nak susah-susah, so aku beli je. So pulang pada masing-masing. Kalau rasa korang nak jimat, dan korang boleh try DIY. Bagi aku DIY pun benda boleh belajar. Mungkin permulaan rasa susah, tapi bila dah selalu korang buat DIY korang sendiri, lama-lama silap-silap korang sendiri boleh jual diorama korang sendiri.
Macam aku memang sekarang ni sebabkan aku busy kerja and nak buat video unboxing pun dah makan masa apa semua. So nak jadi custom maker diorama pun satu cabaran. Tapi macam aku cakap, actually aku ada big project yang tengah diusahakan, and once dah ready aku akan share kat korang. Okay, alright, so korang stay tune and korang boleh support lah nanti. Okay, alright, so korang boleh tak komen dekat ruangan komen apa pendapat korang dengan set diorama yang aku baru je dapat ni. Korang rasa cantik tak? Kalau korang berpeluang untuk beli, korang nak beli tak? Okay, so korang boleh komen dekat ruangan komen. And kalau korang suka dengan aku punya video, macam biasalah guys, okay, korang boleh like and korang boleh share video ni dekat kawan-kawan korang. That's it guys, simple je. And aku harap korang enjoy lah aku punya video. Okay, alright, so see you guys on the next video. Bye.